سلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. فهي الغاية التي لا تدرك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى
Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Fahiyal ghayatul lati la tudraku. Maka fahiyah, maka ma'rifah. Fahiyah balik pada ma'rifah. Maka ma'rifah itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah merupakan satu tujuan allati la tudraku, yang tak didapati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak didapati, yang tak didapati makna yang tak didapati dengan sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ghayah iaitu tujuan yang tak didapati dengan sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok kipas ni berapa? 3 berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahiya al-ghayatu allati la tudraku. Fahiya, maka dia iaitu ma'rifah. Ma'rifah tu makna ma'rifah. Ma'rifah apa? Ma'rifah khassah. Ma'rifah khassah. Maka ia iaitu ma'rifah khassah. Ma'rifah khassah maknanya ialah ma'rifah yang terpilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'rifah yang terpilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ma'rifah yang terpilih itu ialah merupakan ghayah. Ghayah makna penyudahan, pengakhiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allati la tudraku, yang tak didapati dengan sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak didapati dengan sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Orang yang dapat ma'rifah khassah, iaitu kenal Allah dengan cara terpilih. Maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenal Tuhan dengan pilihan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenal Allah dengan pilihan Allah. Allah pilih kita untuk kenal dia. Ialah merupakan satu ghayah. Ghayah makna tujuan yang terakhir. Penyudah ataupun pengakhiran yang la tudraku, yang tak didapati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun yang tak boleh didapati dengan sebab, ataupun yang tak dapat diperolehi dengan sebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai contoh, kita tak boleh kata
Dia tu dapat makrifah khassah dengan sebab ibadat dia, dengan sebab tahajud dia ke, dengan sebab puasa dia ke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang tu mendapat makrifah khassah bukan dengan sebab tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang tu jadi ahli ibadat dengan sebab pilihan Allah. Bukan dengan sebab zahir dia buat ibadat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun orang kata seseorang dapat makrifah khassah itu dengan sebab kesungguhan dia, dengan sebab mujahadah dia, sebenarnya dia mendapat makrifah khassah itu dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana dia nak kurnia pada seseorang makrifah khassah, maka Tuhan jalankan dia jalan seorang ahli ibadat. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi dia suka mengerjakan ibadat. Tuhan bagi dia minat untuk menjalani jalan ahli ibadat. Bukan dengan sebab ibadat, tapi dengan sebab Tuhan pilih dia buat ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suka kepada ibadat. Kalau macam tu, kesimpulan dia, Allah bagi seseorang makrifah khassah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dengan sebab tertulis dah di azali dia akan dapat makrifah khassah. Jadi makrifah khassah ni makrifah yang terpilih. Makrifah yang terpilih mana Allah pilih kita untuk kenal dia. Allah select dalam ramai-ramai kita, orang ni dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi jalan untuk dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ramai orang buat ibadat, tetapi tak ramai orang yang mengabdikan diri dia dalam ibadat dia. Banyak orang yang merasa tinggi dirinya ketika mana dia beribadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hal tu tak dapat. Ibadat sebenarnya dia mengundang, kalau kita buat, kita dipandang orang. Maka banyaklah orang yang buat ibadat nak tunjuk ke orang ibadat dia. Sedangkan ibadat ni hak Allah. Bila hak Allah, tak boleh ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat hak Allah, tak boleh ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jadilah seseorang tu beribadat 1000 tahun pun, tapi tetap tak kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan nak bagi, Tuhan bagi jalan. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi kitab doa. Macam-macam doa kalau Tuhan nak bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antaranya,
Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Ya Allah Tuhan kami, bukakan kepada kami futuhal arifin, futuh orang-orang arifin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa orang arifin? Orang yang kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula-mula dia berdoa. Nak dapat doa tu dengan asbab yang tertentu. Dia pun tak tahu siapa arifin, tapi dia telah berdoa dengan doa tu. Pasal apa Tuhan bagi dia berdoa dengan doa tu? Sebab Tuhan nak bagi jadi arifin. Tuhan nak bagi dia jadi orang yang kenal Tuhan. Ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Tuhan nak bagi dia kenal Tuhan tu bukan sehari, bukan 2 hari. Tapi Tuhan dah bagi jalan dia untuk dia kenal Tuhan. Bila dah kenal Tuhan, sebab itulah bila dah kenal Tuhan, maka dia masuk di syurga dunia sebelum dia masuk syurga di akhirat sana. Batu ulama sebut ma'rifatullahi jannatul arifin. Sa'ala sayyidina Muhammad. Kenal Allah itu adalah syurga orang-orang arifin. Sa'ala sayyidina Muhammad. Itulah tujuan yang Tuhan hendak kita peroleh daripada mendekatkan diri kepada dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Grup infak Masjid Darsa 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Lina Azina Ibrahim Langkabi, Wan Nur Marikan Penang, Azina Abu Bakar, Allah Rahman Azmi dan keluarga, Haji Sofia dan keluarga semuanya Selangor, Ummi Ambangan Haik, arwah ayah Abdul Malik, Abdul Wahab dan keluarga, Nur Hashimah dan keluarga Perak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kak Anis keluarga Tunjang, Nur Hidayatul Afiqah dan suami Teluk Palimah Garang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arwah Tu Abbas dan arwah Opah Sa'adiah sekeluarga Kampung Air Hitam Teluk Intan. Rizah sekeluarga Kampung Raja Uda. Azman Arifin dan keluarga Kubang Semang. Quratul Ain Kristina dan keluarga Taman Masyuri Jitra. Hamba Allah Cheng Melaka. Zahirah Perbatas Pulau Pinang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi Muhammad beri kejayaan pada mereka di dunia dan juga di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat mereka. Allah bagi sihat, Allah bagi kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allah bagi kesembuhan daripada semua penyakit, terlebih-lebih lagi penyakit yang berkaitan dengan penyakit di dalam hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan kita semua dengan limpahan taufik dan hidayah sampai ke hujung umur kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Daripada mana? Kelang. Baik, Kelang.